Adakah kita masih ingin mengharapkan with the greatest of respect kepada Tun Dr. Mahathir sahaja untuk memahami isi kandungan tersebut? Tidakkah kita ingin membaca? Tidakkah kita ingin menelaah? Tidakkah kita ingin melihat kepada setiap klausa yang ada dalam perjanjian tersebut? Tidak malukah kita ni orang Melayu? Kita serahkan segalanya kepada Mat Salleh. 1874 perjanjian Pangkor kita tak baca. Malayan Union pun kita tak nak baca. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, pinjamkan telinga anda. Bangsa yang tidak ingin belajar dari sejarah akan kekal dihukum mengulangi kesilapan yang sama. Masa untuk kita bangkit hari ini. Perjanjian Anwar Trump 2025 jelas ini merupakan penjajahan secara halus. Ini merupakan penggadaian kedaulatan negara melalui klausa. Ini penjajahan alaf baru. Sekarang ini, Datuk Pengerusi dan saudara-saudari sekalian, peperangan tidak dilancarkan seperti dulu. Peperangan sekarang adalah peperangan mengambil ekonomi. Apakah itu kemerdekaan yang Amat Berbahagia Tun sentiasa menyatakan kepada kita dengan jelas? Dulu kita bebas melakukan apa sahaja. Kita boleh berdagang dengan negara mana, kita boleh choose to whom we do business with. Tapi hari ini perjanjian Anwar Trump, baca orang Melayu, baca 432 muka surat. Panjangnya lampiran demi lampiran, tetapi klausanya hanya 10. Ada juga golongan bijak pandai yang menyatakan kita ada exit clause. Tidak ada exit clause. Dah ditandatangani. Saya amat bersetuju bila Yang Amat Berbahagia Tun dengan jelas menyatakan kalau United Nations pun Amerika Syarikat langgar, apatah lagi kerajaan Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya ambil masa sedikit. Minggu lepas, mantan-mantan Panglima Angkatan Tentera, Jeneral-Jeneral datang berjumpa dengan Tun. Dengan jelas mereka menyatakan, we have lost our country, Tun. Kenapa? Kerana, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sahaja 26 Oktober 2025 kita tandatangani Anwar Trump Agreement ini. Dia sebenarnya 4 hari selepas itu telah ada satu Memorandum of Understanding, perjanjian persefahaman yang telah dimasuki oleh Kementerian Pertahanan Malaysia dengan Secretary of War Pete Hegseth di Amerika Syarikat. Ya, betul, saya bersetuju. Sebelum ini kita memang adakan latihan ketenteraan dengan Amerika, dengan Great Britain, dengan Australia, dengan New Zealand. Tapi itu sekadar latihan. Mereka datang ke hutan kita, mereka selam dalam lautan kita untuk latihan. Tapi sekarang, Tun, rakan-rakan, pada 30 Oktober 2025, Kuala Lumpur dan Pentagon meletakkan atas kertas hitam putih bersetuju dalam pelbagai lagi perkara lain terkait dengan militeri dan ketenteraan. Antara lainnya, kita bersetuju untuk share data berkenaan dengan radar, berkenaan dengan militeri, berkenaan dengan pelautan, berkenaan dengan maritim dan sebagainya. Joint patrol of the South China Sea and the Straits of Malacca. Kenapa ini semua berlaku? Ini semua berlaku
kerana di kalangan negara Melayu berdaulat ini ada pengkhianat yang kita mesti ketengahkan untuk dihukumkan. Tetapi Melayu masih alpa. Kita tak suruh Melayu turun pergi berperang. Kita minta ambil masa 5 minit sahaja, pergi ke balai polis berhampiran, buat laporan polis. Itu pun Melayu tak boleh buat. Hari ini 13 Disember 2025, Madani bekerja. Menteri Pertahanan Tun, dia baru keluarkan satu statement. Dia kata kita salah faham. Dia kata itu MOU sahaja, tidak terikat dari segi undang-undang. Dia kata jangan risau, itu adalah penambahan kepada perjanjian yang kita ada. Dia kata tiada kaitan dengan perjanjian 26 Oktober dengan 30 Oktober. Tetapi menteri ni pun tak baca. The United States shall work with Malaysia to streamline and enhance defence trade. Apa ini? Other measures. Perdana Menteri menyatakan ini merupakan perjanjian tarif sahaja. Tetapi kenapa masukkan sekali dengan defence? Kenapa masukkan sekali dengan transshipment illegal activities? Sebab itu saya katakan, kita boleh berkumpul setiap minggu, tetapi negara ini telah pun digadaikan. 2 hari lepas, kita berjumpa dengan pelbagai pihak lain. Rupanya mereka pun berjumpa. Kerajaan Madani di bawah MITI, dia memanggil bekas-bekas ketua penguatkuasaan. Ada bekas ketua polis, ada juga mantan Panglima Angkatan Tentera. Dia kata tidak, negara masih selamat. Mana digadai? Dia kata juga perjanjian ini bagus Tun, kerana ia akan menjadikan Malaysia menjadi hak pemerdagangan. Amerika akan letak duit di sini. Mereka ni baca ke tidak ni? Kalau mereka baca, mereka faham ke tidak apa yang berlaku ni? Bagaimana mungkin perjanjian ini boleh meningkatkan pemerdagangan, mengkayakan rakyat Malaysia, bila kita sendiri, Malaysia sendiri, meletakkan 70 bilion US dollar ke Amerika? Dalam perjanjian ini, bacalah orang Melayu, tolong baca. 70 bilion US dollar kita beri untuk dilaburkan di Amerika untuk peluang pekerjaan orang Amerika. Lantas apa yang kita perlu lakukan? Sekarang ini kita tidak boleh kompromi. Kerajaan ini mesti diturunkan hari ini juga. Dan ia hanya boleh dilakukan dengan penyatuan kita semua. Di dalam klausa 6.2 jelas GLC kita bercakap tentang Melayu, kita bercakap tentang Bumi Putra, kita bicara soal perjuangan Melayu, bisnes Melayu dan sebagainya. Tetapi perjanjian ini dengan jelas tidak boleh ada sebarang diskriminasi kepada US products, US services. Dengan mudah sahaja apa yang kita telah usahakan selama 68 tahun membawa kemerdekaan telah dibuang begitu sahaja hak Bumi Putra dengan satu pena daripada Rumah Putih. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara 153 ini
adalah satu perkara yang menjadi asas kepada mendukung perlembagaan persekutuan itu. It's a social contract. Social contract ini tidak tertulis dengan jelas perkataan social contract dalam perlembagaan persekutuan tersebut. Tetapi social contractnya adalah kita orang Melayu, orang Bumiputra, orang Sabah Sarawak ada hak-hak yang memang tidak boleh diberi kepada bangsa-bangsa lain. Dan sebagai timbal balasnya, reciprocate-nya adalah dengan mereka bangsa lain boleh duduk dengan aman di sini, kerja dengan aman di sini, belajar dengan aman di sini. Itulah sebenarnya social contract, itulah sebenarnya perkara 153. Kepada yang berbahagia Tun, kepada mereka yang menghadiri hari ini dan lebih utama kepada pihak sekretariat, saya ingin mengusulkan satu lagi tambahan kepada kertas kita sekiranya diizinkan, iaitu kita masukkan dalam perlembagaan persekutuan kita melalui pindaan atau tambahan kepada perkara 159 bahawa perkara 153 hak keistimewaan orang Melayu Bumiputra itu langsung tidak boleh dipinda oleh mana-mana kerajaan. Kalau ada pindaan kepada perlembagaan, tidak boleh langsung sentuh hak keistimewaan orang Melayu, hak Bumiputra dan juga keseluruhan perkara 153 tersebut. Dan kita juga lontarkan cabaran ini terus kepada kerajaan Madani yang menyatakan mereka menguasai parlimen 2/3. Kalau betul kamu fikir tentang orang Melayu, kamu pindah perlembagaan itu sekarang. Terus masukkan bahawa tidak boleh dipinda langsung perkara 153 ini. Akhir sekali, saya mohon maaf kalau apa yang ingin saya katakan itu adalah perkara yang menyentuh perasaan sesiapa. Tetapi kita gagal belajar dari sejarah. Sedangkan di hadapan kita hari ini merupakan seorang negarawan ulung yang terbabit dalam pelbagai fasa pembentukan negara ini. Maka ambillah peluang itu, cedoklah pengalaman dia, dengarlah nasihat dia, dan pastikan kita berpegang teguh kepada perjuangan yang belum selesai demi bangsa ini, demi agama ini, dan juga demi negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.